Hai korang, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak bagi tahu korang apa ubat yang berkesan, insyaAllah naik, untuk orang yang ada eczema. Macam Nisa, dia sendiri ada eczema, and sometimes hari tu dia naik dekat mata macam ni, flare dekat mata. And now dah better, dia tak nampak langsung dah flare tu kan. Ni saya tak pakai filter tau. So memang nice, okay. And then dekat tangan pun ada juga, tapi sekarang dah better. Kalau korang tengok, Alhamdulillah dia memang macam sikit. And then sini pun dah tak ada, dah kurang, dah hilang lah dia punya kesan. Nampak tak? Macam dah pudar kan. Padahal sebelum ni teruk tau. Nanti saya akan tunjuk gambar before and after dalam video ni lah. Okay, so korang kalau yang ada eczema, yang baby pun ada eczema, teruk luka-luka macam tu, boleh cuba this ubat. Okay, nama dia Bai Yao Lao. So macam mana dalam dia warna kuning. So korang boleh cuba untuk pakai, tapi dia bukan mercury. Dia memang tak silap kalau kuning ni sebab ginseng, bau dia bersedap. So ini dalam dia. So korang boleh cuba, mana tahu berkesan juga dekat korang, macam berkesan juga dekat Nisa. So tak payahlah kita nak spend banyak kan, dah penat kan. Orang yang ada eczema je tahu macam mana penat sangat cari ubat, acak-acak tak kena, acak-acak macam dalam mahal, kadang-kadang mahal, kadang-kadang tak kena dengan kita kan. So ni harga dia sangat murah, berbaloi tu korang beli. Lagi berbaloi korang beli dia lebih dari satu. So sebab dia akan dapat free one. So korang kena try this one. Okay, bye.